Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa mahlan wa marhaban bikum ila hadhihi al-hissa al-khassah, يعني الحصة التي تخص باستعمال كان في القرآن الكريم. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Ini adalah sesi yang sangat penting dan saya simpan sesi ini untuk saya nak buat pada pagi ini. Sebaik saja kita sudah bersahur. Jadi saya harap anda semua sudah bersahur dan kita harap, kita berdoa pada Allah semoga puasa kita pada hari ini memberi manfaat. Okey. Ini adalah siri yang bertajuk kegunaan kana dan saudara-saudaranya. Okey. Apa itu kana? Siapa dia kana? Dalam Quran banyak kita jumpa kana. Kaf alif nun, kana. Kana ianya duduk di hadapan ayat, ya. Di hadapan ayat kana. Kana memberi makna adalah. Kana hanya dimaksudkan kepada ayat ismiyah, ya, menjadikan ayat itu ayat talabi. Dan apabila Allah Ta'ala nakkan ayat itu menjadi ayat ingkari, dia tukar kana, maka dia jadi inna. Tapi hari ini kita nak membicarakan tentang kana. Ya, sebagai contoh, kalau dalam Quran banyak orang sebut ayat ini, wallahu alimun hakim, wallahu alimun hakim. Itu ayat itu dalam balarah ayat khabar, ayat khabari. Okey. Ayat khabari maknanya untuk orang beriman, ayat ini cukup untuk difahami. Allah itu, ya, Allah itu wallahu alimun hakim, maha mengetahui lagi bijaksana. Ya, boleh. Tapi untuk orang yang nampaknya imannya turun dan naik, selalunya Allah Ta'ala pakai kana. Jadi wa kana Allahu aliman hakima. Kana dimaksud dia telah bertukar baris aliman, ya, dan hakiman, kerana dia ada nama lain, ya. Allah tetap tidak berubah, ya. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah itu, ya, mengetahui lagi bijaksana. Okey. Sekiranya hamba-hambanya degil dan tidak percaya, Allah Ta'ala tukarkan kana kepada inna, ya. Kana ditukarkan kepada inna. Inna artinya sesungguhnya. Sesungguhnya. Jadi bila inna tu, Allah Ta'ala kata innallaha, ya, innallaha alimun hakim. Allah baris atas, alimun baris depan balik. Okey. Kalau tadi kana, okey, wa kana Allahu aliman hakima. Okey. Okey. Kalau tidak ada kana, dia akan kata wallahu alimun hakim. Mamun. Okey. Jadi tengok perbezaan dia, ya. Jadi ini dia kana. Jadi kana hanya duduk pada mubtada dan khabar, menjadikan ayat itu ayat talabi, okey, ayat tuntutan. Dan bila dimasukkan inna akan jadi ayat ingkari. Ingkari itu mana untuk orang yang ingkar, Allah Ta'ala tekankan menggunakan perkataan sesungguhnya. Inna, sesungguhnya. Okey. Sekarang ni kita nak cerita pasal kana. Kana ni adalah fi'il. Dia fi'il madi. Dia fi'il madi. Kana fi'il madi. Fi'il mudhari' dia yakunu. Ya. Kana ni maknanya adalah. Ya, adalah dia. Dalam tu ada orangnya dia. Yakunu maknanya dia adalah dia sedang. Ya. Kalau fi'il amal dia bunyi kun. Kana yakunu kun. Okay. Kana yakunu kun. Adalah dia. Adalah dia. Kalau kana, dia panggil
fi'il madi. Ya, kana fi'il madi, yakunu fi'il mudhari' dan kun fi'il amar. Okey. Yang paling penting sekali kita nak tahu, kana ni bukan saja dia fi'il madi, tetapi dia panggil fi'il naqis. Fi'il naqis sebabnya fi'il ini di tengah-tengah huruf ain itu ada huruf illah. Nama dia naqis. Naqis itu naqis. Naqis artinya kurang. Kurang. Apa maksud kurang? Kalau dia jadi amar, dia sudah jadi kun. Satu hilang huruf dia. Ya. Kalau dia jadi fi'il mudhari', majzum, dia hilang. Okey, lam yakun, dia hilang satu huruf. Itu nama dia naqis. Ya, sebahagian dia benar naqis. Okey. Yang kedua, fi'il ini dia masuk kepada ayat isim, iaitu mubtada dan khabar. Okey, dia masuk kepada isim, jadi mubtada dan khabar. Okey. 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 Dia masuk kepada ayat isim, mubtada dan khabar. Okey. Jadi bila dia masuk kepada isim, okey, bila dia masuk kepada ayat isim yang pertama, sebelum isim yang pertama selepas dia tu, sebagai contoh, wa kanallahu, Allahu isim pertama pada depan. Ya, ingat, selepas setiap fi'il, isim pertama selepas dia tu dia jadi fa'il. Tapi ini bukan nama fa'il. Ini nama dia isim kana. Kerana dia masuk kepada mubtada dan khabar. Okey. Kalau dalam ayat fi'liyah, isim yang kedua berbaris atas, betul, mansub, dia jadi maf'ul bih atau dia jadi hal dan sebagainya. Tetapi ini dia jadi khabar kana. Ya, sebab kana tu dia kerja dia menjadikan mubtada bagi atas, menjadikan mubtada bagi depan dan khabar bagi atas. Okey, ikat ya, ingat tu. Itu perbezaan dia. Ya. Jadi kerja kana ni dia masuk kepada mubtada dan khabar, dan maka mubtada itu menjadi bagi depan dan dinamakan isim, dinamakan isim kana, dan yang khabar tu bagi depan bertukar jadi bagi atas, dia menjadi khabar kana. Okey, itu yang pertama yang saya nak cerita berkenaan dengan kana dan saudara-saudaranya. Sebagai contoh, kalau saya kata Muhammadun mujtahidun, itu mubtada. Masuk kana Muhammadun mujtahidan. Muhammad jadi isim kana marfu' dan mujtahidan menjadi khabar kana mansub. Okey. Lagi satu contoh. Abuka zu ilmin. Ayah engkau mempunyai banyak ilmu. Okey. Abu mubtada, zu ilmin khabar bagi depan ni dengan waw. Kalau kita masuk kana abuka za ilmin. Zu jadi za sebab dia mansub. At-talibani mujtahidani. Dua murid itu rajin. Jadi kalau kita masuk kana at-talibani, sebab dia marfu' dengan alif nun, mujtahidaini, dia mansub. Mansub dia dengan ya. Sebab isim musanna dia mansub dengan ya. Okey. Dan juga kana ni juga dikenalkan dengan fi'il, dinamakan fi'il nasikh. Fi'il nasikh ini dia fi'il menukarkan khabar mubtada menjadi bagi atas, menjadi khabar kana. Itu nama dia fi'il nasikh. Dia menukarkan. Okey, kalau kana Muhammadun, Muhammad itu mubtada dah tukar jadi isim kana. Lepas tu mujtahidan itu dulu mujtahidun khabar, dia tukar jadi khabar kana. Jadi itu nama dia nasikh. Nasikh artinya
menukarkan mubtada jadi isim kana dan menukarkan khabar mubtada jadi khabar kana, dan bukan sekadar dia tukar pula barisnya. Okey, jadi itulah sikit sebanyak tuan-tuan puan berkaitan dengan mubtada. Untuk hari ini saya akan huraikan tajuk mubtada saja. Jadi ini tajuk 110 ya, berkenaan mubtada. Kerana ini tajuk penting dan dalam kitab nahwu pun banyak dihuraikan. Kerana ada ramai adik-beradik dia. Dia ramai adik-beradik di kana ya. Antaranya adik-beradik dia seperti kita kata amsa, ya, amsa tu mana berpetang-petang, asbaha berpagi-pagi, ya, adha, adha ni sama juga ya, berwaktu duha, zalla hampir, ya, lepas tu bata bermalam, sara jadi, laisa, itu dia adik-beradik dia. Tuan-tuan ya. Kalau kita mengkaji dalam ilmu nahwu dan saraf serta balaghah, semua adik-beradik dia ni mempunyai fungsi yang hebat dalam kehidupan manusia. Tapi kita tak sedar, kita tak kaji ya. Kenapa kana? Kana ni artinya menukarkan statement biasa kepada statement yang agak kuat sikit. Ya. Begitu juga dengan asbaha. Asbaha ni mana jadilah. Jadilah. Ya, jadilah awak ni seorang guru yang besar. Mana jadilah itu harapan Allah Ta'ala untuk membolehkan kita ni menjadi sentiasa orang yang positif. Orang yang berfikiran ke hadapan. Ya, orang yang sentiasa maju ke depan. Orang yang sentiasa nak bawa dirinya ke jalan yang baik. Sentiasa nak beri manfaat. Itu maknanya asbaha. Ya, dalam Quran, tuan-tuan tengok perkataan asbaha. Asbaha ni bukan negatif. Asbaha ni positif. Tapi asbaha ni, bila dia duduk mubtada khabar, maka dia akan jadi hebat. Ya, kalau kita katakan Muhammadun alimun. Muhammad itu seorang yang alim. Okey. Tapi kalau dia kata asbaha Muhammadun muhandisan. Asbaha Muhammadun muhandisan. Maksudnya Muhammad telah bertukar jadi alim kepada jurutera. Kan positif tu. Ataupun kalau dia tak tukar, asbaha Muhammadun aliman. Muhammad sekarang ini sudah jadi orang alim. Sudah jadi guru, boleh mengajar ramai orang. Berbanding dengan Muhammadun alimun. Muhammad itu seorang alim. Dia masuk asbaha, maknanya Muhammad pun sudah mula menjalankan tugas dia sebagai seorang alim. Itu dia, itu tugas asbaha. Ya, begitu juga adha. Ya, adha ya. Adha ni maknanya berpagi-pagi. Ya. Kalau kita kata Muhammadun zahibun ilal haqli. Muhammad pergi ke kebun. Kalau dia masuk adha Muhammadun zahiban ilal haqli. Maknanya Ahmad berpagi-pagi lagi sudah pergi ke kebun. Ini menunjukkan positif. Satu sikap dan tingkah laku yang sangat baik untuk setiap orang. Berbanding dengan kalau Ahmad ini masih lagi tidur di rumah. Ya, tak bangun-bangun. Ya, walaupun dah waktu zuhur. Itu negatif. Tak boleh. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar nahwu, memang setiap kalimah dalam Al-Quran ni memberi makna yang baik kepada kehidupan manusia. Sebab itu Al-Quran ini kitab panduan. Bukan sekadar kitab panduan. Al-Quran ini adalah kitab yang ayat-ayatnya memberi keinsafan kepada kita, memberi kekuatan kepada kita, memberi keyakinan kepada kita. Kalau kita faham. Kalau kita tak faham, kita baca begitu saja. Ya, sampai mati pun kita macam tu je tak faham. Jadi tuan-tuan bernasib baik kerana dapat belajar ilmu ni, iaitu ilmu ni nama dia ilmu nahwu dan saraf. Dan ilmu ni dikatakan ilmu saraf juga kerana dalamnya ada kalimah-kalimah yang perlu kita analisa ya. Begitu juga dengan perkataan sara. Sara ni jadi. Ya, sara ni makna jadi. Sara macam kana aja. Kalau kita kata Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang murid. Kalau kita masuk sara, dia akan jadi sara Muhammadun
Sara Muhammadun muhandisan. Dulu dia murid, tapi sekarang ni dia sudah jadi jurutera. Sara Muhammadun tabiban fil mustashfaya. Muhammad telah jadi doktor. Jadi sekarang ni, kalau dulu Muhammad jadi murid, dia pakai Sara, mana Muhammad sekarang sudah jadi kaya, sudah jadi jurutera. Sara Muhammadun ghaniyan. Ya, Muhammadun dulu fakir. Muhammadun fakir, miskin. Tetapi sekarang Sara Muhammadun ghaniyan. Muhammad sudah jadi kaya. Jadi tidakkah nampak Sara tu menjadikan sesuatu yang sebelumnya kurang baik kepada yang baik. Itu maksudnya. Itu barulah saya baca beberapa saja. Ada banyak lagi. Kalau kana ni kepala dia ni, maknanya adalah. Kana ni dia dalam tu dia tak menceritakan keadaan. Dia tidak ada perbuatan dalam tu, walaupun dia fi'il, tetapi dia tidak ada menunjukkan apa yang dia buat. Tidak. Dia hanya menunjukkan masa saja. Masa, ya. Kana Muhammadun aliman. Pada masa dulu Muhammad alim. Tetapi sekarang ni dia sudah jadi guru yang hebat. Sebagai contoh kan. Jadi kana ni bukan macam zahaba. Kalau zahaba, dia ada dalam tu ada perbuatan, pergi. Tapi kana dia tidak ada perbuatan. Dia hanya ada masa saja. Dia tidak ada kejadian. Itu beza dia, ya. Alhamdulillah. Tuan-puan, kita berhenti setakat ini dulu untuk sempena dengan waktu subuh ni. Nanti saya akan sambung lagi cerita pasal kana. Jadi kana ni memang saya tunggu-tunggu untuk nak bawa tajuk ini pada hari ini, iaitu hari yang sangat penting. Kita selepas bersahur, insya-Allah, ya, nanti kita sambung lagi sebaik-baik saja selepas waktu subuh. Waalaikumsalam nanti ni selepas waktu subuh, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qurabatin lana fi dinina wa dunyana ma'alil qutri unsa wa dhakara. ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Datin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita berjumpa lagi selepas waktu subuh nanti, ya.